pada tahun saya ingat 2015, saya pergi ke Kulim Kedah. Kita jumpa dengan Brother Azhar. Brother Azhar ni dia bahagian orang kata apa, dia memang bahagian jenayah lah. Jadi dia cakap, "Kak, jom datang Kulim Kak," dia kata. Ni banyak story kat sini ni. Jadi pendek cerita, dekat Kulim ni dia bawa kami pergi satu kuari tinggal. Air dia memang warna hijau je. Dia bawa polis orang tau, escort. Jadi kita cakap, "Zahar, apa yang special ni kan?" Dia kata, "Kak, bawah ni Kak, dulu dia kata masa diorang buat kuari ni, kalau Kak duduk atas sekarang macam sekarang ni, Akak pandang bawah," dia kata, lori ni tanah tu besar kotak mancis. Kita tak nampak lagi special, cuma cakap, "Wah, ini dalam lah Zahar ya." "Dalam Kak, dalam gila air ni," dia cakap kan. Jadi tak nampak apa-apa. Jadi kata, "Okey, jadi dalam ni apa diorang letak sekarang ni?" Diorang letak banyak bangkai motosikal curi. Dalam ni dia kata. "Tapi cuba Kak pandang betul-betul kuari ni. Kuari ni kalau ikut kan taklah besar sangat. Kita agak-agak dalam orang kata 200 kaki persegi je lah. Tapi air dia warna hijau. Pandang kan, dia punya dinding tu adalah dinding tanah merah. Tak ada benda special pun. Cuba pandang lagi sekali," cakap. Pandang lagi sekali. Memang tak nampak special. Sampailah dia cakap, "Okey, sekarang ambil telefon, ambil gambar kat tempat saya cakap ni. Betul-betul depan kita orang." Kan, kami pun nak ambil lah gambar. Bila gambar tu dah ada dalam tu, cuba dekatkan, dia kata. Buat zoom kan. Bila zoom, 7 kepala terpacak kat situ. 7 kepala? Macam ni, 7 kepala puteri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kata, "Inilah orang yang menjaga kuari tinggal ni Kak." Ui, dahsyat cakap kan. Semua kepala ni Wan, bukan kepala senyum macam ni. Banyak yang mengingai lah. Pandang macam benda hidup pandang kita. Benda pula kita dah ambil dalam telefon. Jadi dia kalau pandang macam ni, kita nampak tanah merah. Cuma kita kena ambil gambar kat telefon ataupun dekat kamera. Zoom kan, baru kita nampak kepala tu. Yang bertanduk, yang macam ni, yang rambut panjang. Tapi semua perempuan. Oh ya. Dia pun tak senyum lah. Tak senyum. Semua menyinggai yang macam ni. Semua. Tak ada yang muka cun lah. Semua muka angin lah. "Kenapa kau datang tempat aku?" Macam tu lah. Tak bagi salam kan.